ni aku nak tanya ni, korang nampak tak yang aku lukis ni? Korang nak topik ni tadi kan, support resistance tadi kan? Ni. Okey, yang tak tahu mana support, mana resistance, mana support, mana resistance. Ni dengar betul-betul sebab ini aku dah masuk basic habis lah ni. Based on apa yang korang take note, V adalah support, A adalah resistance. Semua yang kau nampak ada dekat bawah, bucu bawah V, itu maksudnya support. Aku tandakan support warna kuning lah Okay, so semua yang berbentuk V, yang di bawah ni, bucu bawah ni kita panggil support. Yang menai resistance, ni ni. Saya tandakan resistance warna biru. So, semua yang berada di atas yang berbentuk A adalah resistance. Take note dulu. Tak kisahlah korang nak tulis macam mana, tapi ni basic format yang kau kena ingat. Resistance yang ada kat atas, support yang ada kat bawah. Aku nak betul-betul faham bab ni dulu. Tanpa diorang tahu support dan resistance tu apa, diorang takkan faham pun benda-benda sepatah apa yang aku akan ajar lepas ni. Kalau support and resistance diorang tak faham. Sebab benda-benda yang korang nak belajar, supply demand ke, support and resistance ke, cara nak cari zone ke, semua tu bermain dengan support and resistance. Kau kena tahu support and resistance. Okay? Support and resistance dah tahu Aku nak delete ni.